Sebab pengorbanan dan titik peluh pekerja macam anti. Tapi bila diorang dah tua, diorang dah sakit, teruk pula pelayanan yang diorang dapat. Doktor beri kepala ke? Ya, peninglah saya. Saya pakar kerajaan. Belajar jadi doktor, mau tolong orang ramai. Tapi sekarang, kerajaan suruh saya berniaga, buat bisnes. Mereka mahu buka klinik swasta